Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum, saya Irfan Takif dari AGTV PSS Sekolah Kebangsaan Air Baloi. Apakah perasaan anda mendapat Johan memanah peringkat MSSD Pontian kategori 40 meter bawah 12 tahun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa Syairah binti Muhammad Semami. Saya berasa gembira kerana mendapat Johan memanah MSSD Pontian. Jutaan terima kasih saya kepada Guru Ustaz Daeng Muhammad Azmi selaku jurulatih utama kami. Saya turut berterima kasih kepada semua pihak yang memberi sokongan, terutamanya ibu bapa saya dan jurulatih saya. Terima kasih. Sekian laporan saya, Muhammad Irfan Takif. Banyaklah, antaranya gembira sebab ni for the last year, last time mana kena fungsi, so ni last year masuk. Second, rasa bersyukur sebab coach biasa lagi bagi peluang untuk masuk walaupun tak banyak tak kepak. And rasa terharu juga sebab dapat support daripada rakan-rakan, member semua. Baik, terima kasih Kak. Semoga berjaya ya. Terima kasih. Assalamualaikum saudari Kristina. Saya Dania dari Ejen TV SK Air Baloi. Waalaikumsalam, nama saya Malaysia Kristina. Saya dari SK Sungai Putih. Tahniah ya kerana menang acara tadi. Terima kasih. Sudah berapa lama saudari Kristina menceburi sukan memanah ini? Saya rasa 3 tahun kot. Berapa kali latih dalam seminggu? Hari-hari. Bila dah menang ni, apa perancangan masa depan saudari dalam sukan ini? Teruskan sampai bila-bila. Baik, terima kasih banyak-banyak. Ya, Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Tahniah abang dan akak kerana memenangi pertandingan ini. Saya Kisha dari AGTV PSS. Bagaimana perasaan abang dan akak apabila menang pertandingan tadi? Perasaan saya, first perasaan saya ialah of course lah gembira dan bahagialah dengan pencapaian sendiri dan dapat meningkatkan prestasi saya sendiri. Yang kedua, saya berasa berterima kasih dengan keluarga dan cikgu-cikgu yang sentiasa menyokong saya. Apa harapan abang dan akak dalam sukan memanah pada masa akan datang? Kami berdua berharap dapat memperbaiki diri dan memperbaiki cara dan kemahiran kami dalam bidang manah pada masa akan datang. Baik, terima kasih ya abang dan akak. Tahniah. Assalamualaikum saudari. Saya Raisha dari AGTV SK Air Baloi. Tahniah ya kerana menang acara tadi. Sudah berapa lama saudari menceburi sukan memanah ini? Saya baru kali pertama, baru rasa berminat untuk menceburi pertandingan memanah ni. Berapa kali latih dalam seminggu? Saya berlatih start 2 minggu lepas, pada setiap petang macam tu lah. Bila dah menang ni, apa perancangan masa depan saudara? Saya mengikut perancangan saya rasa kemungkinan besar kalau ada rezeki saya akan sambung dekat MSSD. Kalau ada rezeki, maybe pertandingan luar yang melibatkan antarabangsa. Baik, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Salam. Sukan ini saya akan masuk dalam MSSM. Baik, terima kasih banyak-banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perancangan saya harap saya dapat wakil MSSM atau sebaiknya mewakili main Suma. Okay. Perasaan saya gembira lah dapat Johan sebab 4 tahun berturut-turut saya nombor corak lah. Ni saya dah form 2, saya dapat jugalah dapat kenyataan saya berlatih mati-mati lah sebab nak dapat kan. Lepas J ni saya nak pergi ke M pula kalau insya-Allah kalau ada rezeki lah. Tapi terima kasih lah untuk support
siapa tu, coach, keluarga-keluarga saya yang bagi nasihat, bagi teguran semua. Thank you. Pertama sekali alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Taala. Dan saya sebenarnya saya berasa sangat gembira kerana hasil latihan saya selama ni membuahkan hasil. Hasil kejayaan saya juga bukan datang daripada saya seorang. Ia juga hasil daripada sokongan ibu bapa, rakan-rakan dan juga jurulatih. Saya berharap saya dapat memperbaiki diri di peringkat yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih bang. Saya rasa bangga dan saya tim saya banggakan saya. Dia sokong saya, dia support ibu bapa. Itu je. Diharap anda berpuas hati dengan siaran makluman yang kami berikan. Anak dagang membina kota, kota besar tepi perigi. Hingga di sini kita sahaja. Ada masa berjumpa lagi. Bye.